dan amanah yang diberikan kepada individu-individu terpilih yang berkelayakan. Ia juga melambangkan komitmen berterusan pihak PPD dalam memperkukuhkan ada budak-budak riang ni. Aris, tolong. Macam tadi. Baiklah. Aku kan datang meeting korang. Korang kan? Bagi menyampaikan wakilan anak lelaki Tahniah semua. Senarai penerima watika pelantikan akan dimulakan dengan pengurusi teknik pembangunan sukan. Dipersilakan Gopinath anak lelaki Kumarasamy, penyelaras pengurusi teknik pembangunan sukan dan merentas desa. Puan Nurul Falzilah binti Rosli, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan para tetamu jemputan ke dalam Dewan. Untuk memulakan acara rasmi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negaraku diikuti dengan lagu Negeri Selangor. Para hadirin diminta untuk terus berdiri. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi. Atas ucapan perasmian sebentar tadi, semoga ianya menjadi inspirasi. Silakan kumpulan The Lima Dance Group dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 untuk mempersembahkan tarian tari pencak silat Gelora Uda dan Dara. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitulah tadi indahnya penceritaan dalam gerakan tarian kombinasi dua elemen budaya warisan seni mempertahankan diri silat dan keindahan tari tradisional Zapin. Kumpulan tarian ini merupakan johan pertandingan tarian tasim kategori sekolah menengah peringkat daerah Hulu Selangor yang telah diadakan pada 26 April 2025 di bawah bimbingan Cikgu Mustafa Kamal bin Yahya. Tahniah diucapkan. Seterusnya, majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian watikah pelantikan kepada para penerima. Untuk menyempurnakan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Hajah Sarina binti Syahari, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, bagi mengiringi Yang Berusaha Puan Nur Fadzila binti Rosli, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Pakan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, bagi menyampaikan watikah pelantikan. Senarai penerima watikah pelantikan akan dimulakan dengan pengurusi teknik pembangunan sukan. Dipersilakan Gopinath anak lelaki Kumarasamy, penyelaras pengurusi teknik pembangunan sukan dan merentas desa. Ilanko anak lelaki Raja, kriket rendah. Muhammad Syafi'i bin Kamil, memanah rendah. Tan Yin Kei, memanah menengah. Farizal Hasli bin Cameron Firdaus, catur rendah. Siti Nurbaini binti Husin, catur menengah. Muhammad Fazli bin Ahmad, pimpong rendah. Muhammad Siddiq bin Abdul Razak, pimpong menengah. Noraini binti Arifin, bowling tamping rendah. Atirah binti Azman, bowling tamping menengah. Syahrul bin Adnan, olahraga rendah. Osman bin Zulkarnain, bola sepak rendah.
Dashan, anak lelaki Jaya Balan, bola paling rendah. Chai Kao Chun, bola keranjang menengah. Seterusnya adalah penyampaian sijil watikah bagi Ko-Akademik Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Masih saja Norizan binti Ibrahim, tendangan syair. Rahimah binti Mokhtar menulis cerpen. Shaini Amir bin Puting Wahab menulis saja. Siti Ayuni Nadira binti Kharuddin menulis cerpen. Seri Ayu binti Idris, dendangan syair tingkatan Azah binti Zainul, bicara berirama. Pantun. Seterusnya, Ko-Akademik Bahasa Inggeris Siva anak. Seterusnya, watikah pelantikan Ko-Akademik Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kayal Bizli, anak perempuan Erusan, penyelaras PT Menengah Public Speaking. Safanya yang latih tarian ni. Nurul Syahirah Izzati binti Muhammad Asri, Essay Writing. Khairul Nizam bin Khairuddin, Robot Battle Challenge. Muhammad Mukhlis bin Abdul Hamid, Robot Battle Challenge. Muhammad Helmi Azhar bin Zainal, Drone Challenge. Rocket Challenge. Nur Hafizun binti Adnan, pasukan Kadet Bersatu Malaysia Darat. Januar Khairul Bakar bin Burhanuddin Ali, pasukan Kadet Bersatu. Masni Hasidah binti Ramli, Kelab Doktor Muda Menengah. Raja Noraini binti Raja Abdullah, Kelab Doktor Muda Rendah. Dijemput yang berusaha Puan Nur Fazilah binti Rosli, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menerima cenderahati.
terima kasih atas penyempurnaan acara itu tadi. Seterusnya, bagi merakamkan kenangan indah yang akan menjadi dokumentasi berharga dalam sejarah majelis